Assalamualaikum guys, welcome back. Telajak perahu boleh diundur. Telajak live, viral jawabnya. Silap pelanduk, jatuh perangkap. Silap si kaduk, masuk lokap. Terima kasih Panglima. Syah, Syah. Kemarin kan aku ada share dengan korang satu video live yang direkod dan dikongsi netizen ke media sosial. Dalam video tu ada seorang brother ni tak tahulah apa masalah dia, entah kenapa semua. Mungkin dia rasa yang di tengah audition Maharaja Lawak benda semua sampaikan dia tergamak, kononnya macam buat kelakar tergelak-gelak benda semua, bagi statement fitnah dekat pendaki yang hilang sebelum ni iaitu Jaslinda Saludin dan juga Tok Batin yang bantu jaga Jaslinda waktu saudara-saudara orang asli kita jumpa Jaslinda tak bermain dekat hutan. Anyway, disebabkan kelancangan mulut brother ni yang duk sebarkan fitnah dekat dalam video dia, antaranya dia kata Tok Batin simpan Jaslinda sampai 2-3 minggu padahal Jaslinda hilang baru dalam 2 minggu. Dan dia kata kalau kata tak viral lah kan, Tok Batin mungkinlah dah kahwin dah dengan Jaslinda tu. So bila kata orang dengar, ramailah kaum-kaum asli terutamanya termasuk Persatuan Tok Batin bengang dengan statement kurang ajar TikTokers tu dan 11 laporan polis dah pun dibuat untuk gesa pihak berkuasa ambil tindakan. So apa kesan dia? Aku difahamkan yang TikToker tu ada buat permohonan maaf dekat social media dia. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkenaan dengan live streaming saya. Okay, jadi dengan rasa rendah dirinya, secara langsung atau tidak langsung, saya memohon maaf sekiranya ianya telah mengguris hati dan perasaan mana-mana komuniti ataupun individu. Dan aku tengok ada jugalah sharing video Zoom meeting lebih kurang macam tu lah antara individu ni dengan wakil orang asli. Tapi benda sebenarnya dah terlambat guys. Sebab yang paling baru aku difahamkan pihak berkuasa dah pun kesan TikTokers ni dan dia dah pun ditahan dekat kawasan kediaman dia dan sekarang ni pihak berkuasa dah pun berjaya dapat perintah mahkamah untuk reman TikTokers ni selama 4 hari untuk membantu siasatan. Mamat ni sekarang ni disiasat dekat bawah 2 section iaitu section yang pertama, section 500 yang mana ini asasnya kalau kata korang nak tahu ini adalah section untuk mereka yang didakwa atas kesalahan menfitnah dengan niat merosakkan nama baik seseorang. Kalau kata sabit kesalahan lah kan, pelaku boleh dipenjara hingga 2 tahun ataupun denda dan atau denda dan jumlah denda tu ditetapkan sendiri oleh pihak mahkamah. Lepas tu satu lagi akta yang memang famous gila dekat channel ni iaitu Akta 233 Suruhanjaya Komunikasi Akta Komunikasi dan Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mana kalau kata sabit kesalahan si pelaku ni boleh dipenjara hingga 1 tahun ataupun denda tak lebih dari RM500,000. So kalau macam kata sebelum ni pernah ada seorang content creator yang bagi makan tulang ayam dekat gelandangan, dia dikenakan denda sebanyak RM34,000. Ini belum lagi kalau kata tiba-tibalah Tok Batin ke Jaslinda ke hantar wakil lawyer, ketuk pintu rumah kau lepas ni, tuntut ganti rugi dekat engkau, silap habis semua harta benda kau kena jual. Contoh macam kes dalam 5-6 tahun lepas, aku ada share pasal benda ni, pasal TikTokers yang hina viewers dia waktu TikTokers ni tengah live. Kering-kering hilang 100,000 sebabnya yang viewers dia menang saman tu. Kau bayangkanlah, kau penat live, kau penat berniaga semua sekali, tiba-tiba sebahagian daripada duit tu pergi kat orang lain. Berjaya juga kalau kata tiba-tibalah orang yang saman tu kan dapat duit tu beli Alphard. Oh my god! Wow! Tapi tak apalah, benda pun dah lepas dan aku tengok TikTokers tu pun dah banyak sangat berubah. So, it's a good thing dan aku tak nak share lah kan nama dia siapa kan. Jadi hati-hatilah kita semua. Kena ingat, gurauan ni tak semua kita boleh bawa ke social media, ke public. Kalau kata gurau setakat dengan kawan-kawan, asalkan benda-benda yang tak melampau, yang tak memfitnah orang, yang tak mengaibkan orang, lainlah cerita kan. Ini kalau kata sampai dah tahap memfitnah, kau berseluruh benda semua tu, sia-sia je masa kau terbuang, malu pun dapat. Sebab apa? Sebab kau merempat dekat dalam dalam lockup tu. Betul tak? Betul. Dekat kesempatan ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bagi super thanks kat aku. Yang pertama sekali daripada Afiza
Afizam Aziz 2992. Thanks bro. Banyak share info-info terkini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk super thanks brother. And then kita ada Nadia Sharif 4727. Alhamdulillah juga, terima kasih banyak-banyak buat sis Nadia. And of course dari sis kita Nina Arsad 1330. Semoga dimurahkan rezeki lah. Aku doakan dimurahkan rezeki untuk mereka yang berkongsi rezeki dengan aku, dan pada korang semua juga yang selalu tonton video aku. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada korang semua yang nak kongsi super thanks, sambil korang nak kongsi korang punya message korang bolehlah tekan ada button super thanks ataupun thanks dia tulis kat situ kan, untuk korang bagi super thanks kat aku. Setiap dari sumbangan korang pada aku ucapkan terima kasih, dan sebenarnya banyak membantu aku. Korang mungkin tak tahu betapa aku hargai apa yang korang bagi. Anyway, pada korang semua yang masih belum subscribe, masih lagi macam malu-malu duk tengok dekat tepi pintu kan, apa benda lah budak ni duk membebel dalam semua kan. So bolehlah korang sama-sama subscribe, sebab sekarang ni aku ada misi untuk tahun ni, kalau boleh lah aku nak capai 500,000 subscribers, yang mana mustahil ataupun tak, wallahualam. Tapi kalau kata kita tak cuba, kita tak tahu kan. Betul. Dan aku harapkan isu ni akan bagi pengajaran lah pada kita semua, supaya lepas ni kalau kata kita nak cakap sesuatu, banyak-banyakkanlah berfikir, banyak-banyakkanlah consider sebelum kita bercakap. Sebab even aku pun yang duk fikir 5-6 kali sebelum bercakap ni pun tetap juga kena sekali dua. Ini kan pula kalau kata mulut kita lagi laju dari, dan akhir kata pepantun, gunung santubong, gunung sejinjang, gunung pilihan peminat hiking, padah gelak nasib orang, makan berhidang, menghadap dinding. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak percaya bila kata kita beli racun rumput dan semua kan untuk kita pakai dekat kita punya rumput, sebab sebelum ni aku pernah pakai, tak jadi apa-apa. Tapi lepas tu aku try lah, macam beli satu baja ni untuk aku punya laman aku, sebab laman aku ni dia memang sihat lah. Bila kata kita potong dalam seminggu 2 minggu macam tu, dia dah naik balik dia punya lalang whatever semua kan. So aku belilah benda ni. Dan bila kata aku try, masa awal tu macam tak jadi apa pun, rumput still lagi subur, hijau apa semua. But then almost 1 minggu kemudian, rupa-rupanya dia baru start bertindak. Dah kita boleh nampak sekarang ni aku punya rumput semua tu dia dah start mati, dia punya root semua mati. Masih ada lagi hijau-hijau, sebab waktu aku beli yang first dulu tu, aku beli satu. Tak percaya, aku beli satu. So that's why bila kata aku beli yang itu, aku try pakai, adalah sebahagian tempat tu tak terkena racun ni. Dan sekarang ni aku beli yang baru untuk aku clearkan everything. So that's why aku beli benda ni. Aku recommend lah untuk korang, kalau kata korang ada masalah rumput berluka panjang sangat, ataupun korang macam dah tak tahan dah, tebas-tebas dia naik balik, tebas-tebas dia naik balik, korang beli benda ni sebab dia akan bunuh beluka rumput daripada dia punya akar. So laman korang akan jadi bersih, akan jadi clear, dan jimat duit korang. Murah sangat sebenarnya. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link yang aku share.